Tuan-tuan, bila kita faham bahawa Rasulullah ni cantik, dia tak ada gaduh-gaduh. Tuan-tuan nak buat 20 buatlah, tak salah. Nak buat 8 pun buatlah. Sebab ada orang yang kata salah bila buat 20, masuk neraka kau, tahu tak? Apa pula kau masuk neraka? Kalau aku buat masuk neraka, Imam Mekah masuk neraka lah. Kita bulan Ramadan kita buat umrah, berapa rakaat tarawih di Mekah? 20 juga. Kenapa tak boleh cakap haram dekat Imam Mekah? Imam, anta bid'ah, kullu bid'atin dalalah. Sudah. Kenapa dengan orang Arab kita tak boleh cakap bid'ah, dengan imam kita boleh? Sebab penampor imam kita kecil. Usaha ini menampornya pun. Cuba cakap dekat imam Arab, anta bid'ah syekh. Dia sopaknya kita tu kan. Balik ke Malaysia begini. Jalan ke depan begini, kona pun begini. Kenapa kepala macam tu? Sepak tu Arab tu dia. Dengan orang kita kau berani kata bid'ah. Nak buat 20 buat, nak buat 8 buat.